Siapa kata Harley Davidson cuma sebuah motor hanya untuk cruising? Salah. Motor ini sekarang berlumba lebih 300 km per jam dan masuk litar MotoGP. Perlombaan Harley paling gila sekarang ialah Harley Davidson Bagger World Cup. Jentera touring yang biasa dia digunakan untuk perjalanan jauh diubah suai menjadi mesin perlombaan berkuasa tinggi. Walaupun nampak besar dan berat, motosikal Bagger ini mampu mencapai kelajuan lebih 300 km per jam. Perlombaan ini turut berlangsung pada hujung minggu yang sama dengan MotoGP di beberapa litar terkenal dunia. Antara lokasi yang bakal menjadi tumpuan ialah Red Bull Ring di Australia. Sebuah litar yang terkenal dengan kelajuan tinggi dan selekoh yang sangat mencabar. Di Malaysia pula, peminat Harley sering berkumpul di Sepang International Circuit untuk track diecast, membuktikan motor touring juga boleh melayan selekoh seperti motosikal sport. Selain perlombaan, komuniti Harley juga terkenal dengan perhimpunan besar-besaran. Tahun ini, ribuan penunggang dijangka berkumpul di European HOG Rally di KL. Jadi selepas ini, jangan pandang Harley sebagai motor santai semata-mata. Bila masuk litar, ia boleh jadi antara motosikal paling ganas di dunia. Kau sanggup tak bawa Harley masuk track?